Okay, today we are going to Bukit Dinding dekat Wangsa Maju. So this one is Team Oreo. So far ada 4 orang, 5 orang. So ada total 6 orang. So first time here. So kita tengok macam mana challenge and experience hiking dekat Wangsa Maju ni. Tak bagus ya. Kurik ke apa? Begini. Bukit Dinding. Nak tengok moose. Tak barulah, tapi dia kadang-kadang bila track tu macam kalau untuk apa, so dia akan buat ini. Nak jom. Jom. Selamat jalan. Kalau sampai bawah mungkin 6 jam lah. Kalau tak banyak rehat. Ini tahan 7 kilo bai. Hari Tambah ni 8. Ni 7 kilo jalan tar. Ni belum masuk jalan tar. Amat depan lah. Cukup pistol Amat. Kamu jaga. Track ni susah jaga. Okay, sure. Awak tengok mood lagi. Jaga-jaga lah. Untuk bawah hutan ni tak kan? Awal lagi jaga. Apa try? Go jaga. Licin tu. Okay. Dia buat muka. Ni awal. Ya, hitam ni. Ya, betul rumah orang ya. Tak, dia tak ada dulu. Di rumah orang ya. So far the track bit muddy and licin. Jalan puncak lah. Oh, dah tunggu Kinabalu lain macam ni.
Dah lama tak naik. Last saya naik Gunung Kinabalu. Oh, penat tau. Ni tak sembang, ni ori ni. Nampak tak ori ni sembang betul. Okay, Tiga. So far okay tak? So far okay lah, tapi memang mencabar. Cuba Nampak nampak peluh kat tangan. peluh dah semua dah. Aku pun dah basah. Cuma saya rasa ni lagi susah daripada Datuk lah. Betul. Dia punya startup dia lah so far. Betul. Let's go. Okay, Jalan dulu. sini lah. Naik atas. Sah okey Sah? Okay, sweeper. Sweeper Dah ada sweeper. Saya pemana mani. Sini memang kena panjat-panjat sikit. So kalau nak naik sini, make sure korang kena ada fitness yang cukup lah. Kena buat renggangan, stretching, warm up. Jangan sampai terus naik. Walaupun nama dia Bukit Dinding, kalau kita google pun ketinggian dia 200 lebih je. Tapi sebenarnya trail dia mengelilingi bukit tu, bukan trail dia terus ke puncak. Kalau terus ke puncak, sekejap setengah jam dah sampai. Tapi sebab kita mengelilingi bukit ni, biasa ambil masa 3 ke 4 jam. Tengok pada pace dengan fitness orang yang datang tu. Macam contoh Jega sekarang, masih bertenaga, steady je lah. Ni digalakkan bawa tongkat. Sweeper kita pun bawa tongkat. Okay, Mustafa setakat ni. Waduh, Walau basah mai. Dia kata kenapa ni tak buat straight je. Tak dia, aku cakap tak dia jahat kan. Okay, so far we have reached Mini Tahan. That's the peak point. So tengah rehat jap. So quite challenging and susah nak cakap sebab really tired. Tengok. So view dia pukul ni je. Cermin ni abang Mat tengah tengok gambar. Mana tu? So kita dengar kita akan ada lagi satu peak. That one is can see the KL view. So jadi kita akan pergi lah. So ni foto ops je. Okay. Teruk hujan kali ni. Tu hari saya datang tak teruk macam ni. This time jalan basah, tengok baju dia. Satu. Bapak tak cengkam. Kasut memang simpan. Wah, kasut jogging pakai. Hampir sampai.
Almost reached the peak. For now I just left alone. Semua dah ke depan dah. So cepat kita santai lah. Santai pun dah koyak dah. Just keep pushing. This one memang betul-betul challenging. One of the reason dia sebab hujan. Tapi kalau tak hujan pun saya rasa still susah juga. So you can see my kasut semua dah barai. And this time I minum air. So last time ada few hike semua tu mostly I tak minum air, tak makan. So this one I ada makan and minum air. Aku tengah jam ada peak lagi tu. Tu video sikit. Ni. So still got another 1 kilometer to go. Fun Atar Road. So sekarang kita masuk trail KLCC. So they said can see the whole KLCC. Sorry, can see the KLCC view from there. So we try. The road still becak lah. I just take a small step. Yes. So far okay, don't worry. Tengah shoot sikit. Ini nak shoot sikit. Okay. Alah. Okay.
Dua-dua kita buat dua-dua. So inilah KLCC view dari ni apa tu? Bukit apa Barisan kawasan Bukit Dinding. Bukit Dinding. So memang worth to photo ops lah. So I think siapa yang tengok boleh try. Tapi sebab sini ada banyak trail, so depend lah which one, depend on your fitness, depend on your time. You can spend what to spend. Okay, sekarang kita nak bergerak. So let's go. So now you want to use Kazumi Trail. 2.2 km. Okay, let's go. So basically tengah balik lah sekarang. So, okay. So ni trail biru. Okay, kata this one is a bit santai, but I don't know how santai is it because I'm tired already. And my legs start to cramp. So ni so far look like santai. The trail is a bit santai, bit tak adalah susah sangat. Cuma ke depan nanti kita tengok if pacak just too steep or what. So fun. Lebih pacak juga. Dan nak turun ni. So kalau naik, so this one if you come through the Kazumi Trail, you need to come through this road. But it's fine, I want to go down. I think should be okay. Careful. Okay lah, wait. Tengok someone fall already. Okay. Boleh. Okay. Oh, boleh. Okay, hari ni kita dah come out from the unit tahan. Is okay, Dinding. So, kita regroup dengan kita punya team and balik. So, it's a very good experience and challenging as well. Sebenarnya dah tak boleh cakap dah. Dah very tired.